Waalaikumsalam. Ya? Saya datang ni nak hantar assignment yang hari tu saya tak sempat hantar sebab saya tak datang kelas. Tak sihat. Tak apa, Mei. Okay, terima kasih banyak. Sorry tau, doktor. Tak apa. Sekejap. Kamu tu belah kan? Ya. Jangan lupa ingatkan kawan-kawan kamu yang final exam tinggal lagi 3 hari. So, dia berstudy Okay, tengok slide yang saya hantar apa semua tu lah. Okay? Nanti saya bagi tahu dia orang hantar. Okay, terima kasih banyak. Terima kasih. Guys, tadi aku pergi jumpa Dr. Maira sebab aku nak hantar assignment. Lepas tu, dia pesan lah dekat kita orang. Dia suruh aku cakap kat korang. Kita semua lah yang kita punya final exam lagi 3 hari tau. So, dia cakap suruh study dan fokus lah untuk exam tu nanti. Hai, fokus apa ni weh? Aku ni baca satu muka surat pun dah lupa balik. Alah, tak ada apa yang mustahil lah kalau kau baca. Ini ni simple je. Tak payah fikir-fikir sangat lah. Confirm boleh jawab. Kau bolehlah cakap. Kau budak rajin. Mesti boleh jawab punya. Semalam aku dah study banyak benda weh. Lepas tu aku try lah buat latihan. Banyak salah. Aduh, rasa tak yakin lah nak jawab final exam ni. Weh, aku pun sama. Aku rasa macam kepala aku kosong. Relax lah. Kita kan study sama-sama. Kita buat apa yang kita mampu je lah. Kalau nak lebih dari mampu, aku ada cara. Korang nak tak? Cara apa? Weh, Mia, kau free bila? Jangan jumpa. Ada barang baik ni aku nak bagi. Ni soalan exam ni yang aku dapat tadi. Confirm keluar. Mantap weh. Berapa ni? Legit ke? Memang legit lah. Tapi harga sebenar dia mahal. Tapi sebab dah kita dah kawan lama kan, bagi 50 lah. Jalan lah 50. Macam mana? Confirm ni. Murah ada ke? 50. Dah murah dah ni. Kau serius lah nak buat benda macam ni? Asal kau ingat kau study tu boleh perform ke? Ini je cara paling senang untuk dekat. Tapi cara ni salah weh. Salah tak salah lah. Janji aku dekat. Weh, aku penat. Aku dah cuba banyak benda tapi masih tak cukup. Yelah, bukan semua benda ni mudah. Aku takut gagal. Aku pun takut. Tapi aku lebih takut kalau kita berjaya dengan cara yang salah. Weh. Betul ke weh? Aku dengar kau dapat soalan lucu. Bukan dengar, memang aku ada soalan tu. Kau nak ke? Kau serius lah nak ajak kita orang buat benda ni? Aku tak paksa. Kalau korang nak, ambil lah. Aku bagi pilihan je. Tapi bayar. Harga member-member je. Serius lah kalau kau ambil ni, confirm ke lulus? Memang confirm 100% lulus punya. Ish, korang ni apa? Tak boleh lah macam ni. Kita kena study. Nanti kalau rantai susah kita. Okey, selamat pagi semua. Kita akan mulakan peperiksaan. Mohon jangan meniru dan selamat menjawab. Minta perhatian semua, peperiksaan dihentikan sekarang. Weh, kenapa apa yang terjadi ni? Kami mengesan ada penjualan soalan bocor dalam kalangan anda semua.
Perbuatan anda semua dah lama dikesan oleh pihak atasan sebenarnya. Sebab semua dah kantor, jadi saya akan kutip balik soalan exam hari ini dan semua akan jawab lain hari. Kenapa jadi macam ni? Macam mana tu? Saya kena jawab semula. Menyesalnya aku. Siapa perangkat kita ni, weh? Aku tak tahu, weh. Kenapa lah aku ikut rancangan korang ni? Kalau kita tak ada rasa, mesti tak jadi macam ni. Aduh, siapa yang dekat ni? Weh, Ain. Kau ke yang laporkan apa tadi? Ya, aku yang laporkan. Aku hampir tahu nak ikut juga. Tapi aku ingat muka parents aku. Bagus lah macam tu. Lega aku tengok sekali. Ya weh, walaupun benda tu nampak macam mudah and mungkin dapat markah tinggi, tapi better tak dapat markah tinggi dan tak menjatuhkan diri kita. Tahu? Nanti kita study lagi sekali. Kita kena repeat ni. Itulah, aduh. Jom. Alhamdulillah, kita populate. Yeay! Ini kebalasan aku sebab aku terima rasuah. Okay, semua. Terima kasih untuk SEM A252 ni. InsyaAllah kalau ada rezeki lagi, kita jumpa lagi next SEM. Okay? Bye semua. Thank you, doktor. Kau kisah tak? Jom. Maaf doktor, saya ada nak bincang sikit dengan doktor ni. Apa yang kamu nak bincang? Pasal result saya baru-baru ni. Boleh ke kalau saya minta doktor untuk ubah sikit result saya tu? Saya mampu nak bayar berapa pun yang doktor nak. Mia, kamu sedar tak perbuatan kamu ni dah terang lagi bersuluh salah. Sedarlah Mia, kamu ni masih muda lagi. Ubah. Dalam hidup, kita selalu ada pilihan. Jalan mudah atau jalan yang betul. Mungkin jalan betul tu susah, tapi sekurang-kurangnya ia tak menjatuhkan diri kita. Ingatlah, rasuah dihina, maruah terbina.